penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adil. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Boboiboy dan Monster Network nanti. Diam, Encik Bos. Cerita dah start. Kita akan mulai video Boboiboy Galaxy episode 3. Enjoy. Ini kekuatan semangat kita di sini berjuang beraksi. Our hero kembali. Kini yakin dan berani bersama harmoni. Together you and me menuju puncak tertinggi. Yakin gagah berani. Kemenangan pasti. Semangat baru kini membara. Kita bersama jadi juara. Bersama mengembara seluruh angkatan. Kau dan aku kembali beraksi. Kita bersama takkan berhenti. Tauhidlah selamanya membara. Boboiboy Galaxy. Boboiboy Galaxy. Maafkan aku, Cobot. Aduh, kamu mau ke mana? Ish. Dulu. Yang kau marah Boboiboy itu kenapa? Dia cuba tolong kau kot. Tolong apa? Perut masih belum bebas. Semua sebab dibangga sangat dengan fusion baru dia tu. Ish, semua benda ni jadi sebab kau, tahu tak? Kau lepaskan power spare aku sebab kau tamak kan? Sampai perut pun kena makan. Sudahlah tu Gopal. Tak ada. Kena bagi sedar sikit alien si kepala kotak ni. Walaupun Boboiboy tu tak ada kuasa, tapi dia tetap cuba tolong kau, tahu tak? Dah lah, buang masa aku je nyanyi rap Bubadi Bakul tadi. Biar aku je yang selamatkan perut. Kalaulah aku dengar cakap korang, tentu Cobot tak kena makan. Jangan bicara begitu, Boboiboy. Kita kan masih punya waktu untuk menyelamatkan Ocobot. Kita akan cari mereka sama-sama. Kalaulah kita anu senjata macam anak panah ni, mungkin kita boleh kalahkan raksasa. Bateri? Bateri? Coba aku lihat, Gopal. Aku tahu. Di situ ya. Cepat kalian, mari ikut aku. Pergi mana? Ikut je lah. Tubuh saya sedang gini. Sahabatku. Cibos tengah buat apa tu? Sorry Cibos. PFK, bos favoritku. Lagi, perlukan lebih banyak tenaga untuk teleport ke planet Machina. Planet Machina?
sampai. Bilik apa ni, Kuali? Inilah ruang reaktor yang menyalurkan tenaga ke kilang ini. Hah? Apa sahaja kau bawa datang ke sini? Tadi kamu bilang kita perlukan senjata seperti anak panah adudu kan? Bateri dari anak panah adudu ini mempunyai charge tenaga yang bisa menghasilkan letupan elektromagnetik. Letupan itulah yang melemahkan raksasa. Jadi, kita boleh guna reaktor ni untuk hasilkan letupan yang sama, tapi lagi besar. Ya, tepat sekali. Dengan reaktor sebesar ini, pasti raksasa itu akan langsung tumbang. Mana kau tahu tentang bateri reaktor ni semua? Kau kan tukang masak je. Dalam buku Tuan Guru Gaharup ini, ada berbagai macam resepi. Ada bateri 3 rasa, naskor bateri, dan kari kepala bateri. Aku tahu dari sinilah. Kau jangan masakkan bateri untuk kita orang pula nanti Memangnya tak boleh? Tak boleh. Baiklah. Apa yang kita perlu lakukan sekarang adalah hidupkan reaktor ni. Faham ya adik-adik? Jangan perasan boleh tak? Kenapa tidak mau hidup? Kau yakin ke ni, Kuali? Lemah gemalai pukulan kau. Nak pukul, pukul macam ni. Monster Galaxy Card. Jangan naik teknopen. Barulah setengah minggu. Nak pukul, pukul macam ni. Buang masa je kau risau. Si hampa ni kan tak ada kuasa. Kau salurkan tenaga kepada konsol ini. Kau ada kuasa, Boboiboy. Kau ada kuasa. Kau ada kuasa. Ya. Astaga, aku ada kuasa rupanya. Maksud aku, sudah tentulah abang ada kuasa. Adik-adik je tak percaya. Tapi macam mana boleh gimana? Aku rasa sebenarnya Boboiboy hebat adalah menyerap dan menyimpan tenaga. Oh macam bateri. Jadi kau ni bawa bateri. Jangan mengarang. Boboiboy gantang. Yang bakal menggantarkan hati musuh dan hati peminat di luar sana. Sudahlah, jangan hiraukan. Nah, sekarang kita hanya perlu umpan si rampok satu ke sini. Tapi nak umpan macam mana? Kenapa aku tanya? Pergi anak buahku. Yakin dengan kebolehanmu. Kalian apa buat kali ni? Aku pun tak tahulah. Kena datang sini jadi bateri. Bateri? Boleh makan. Tak perlu. Sini dah ada sel bateri. Marilah, kejarlah, makanlah. Aku sudah berserah. Jangan layan. Rupa gila tu. Kalau kita makan dia, kita pun jadi gila. Dari mana ada? Gila. Yang ada cuma tenaga.
tingkat energi reaktor sudah pada 43%. Dan semakin meningkat. Bagus, Kuali. Anak buahku Gopal sedang umpan raksasa itu kemari. Siapakah? Bolehlah, Roka-Roka. Ikut je kita orang sekali ke Planet Baraju. Betul tu. Bolehlah Roka-Roka balik kampung sekali kan? Sebenarnya apa lagi kebenaran dan nak bagi naik kapal free ni? Sebenarnya dah 10 tahun Roka-Roka tak balik kampung. 10 tahun? Hai, kecucuan apakah kamu ini? Sampai 10 tahun tak balik juga tu. Berhenti cucuan. Habislah bujuk kapal ke darat. Roka-Roka tak berniat nak abaikan Roka. Jangan sedih, Roka-Roka. Roka mesti rindu nak jumpa kau. Betul kau. Kalau akulah jadi Dr. Roka, dah tak mengaku dia cucu aku lagi dah. Jangan dengar cakap si Feng ni. Aku yakin Dr. Roka mesti akan gembira bila jumpa kau nanti. Kalau macam tu, Roka-Roka setuju ikut korang ke Baraju. Yeay! Baiklah, kita ke Planet Baraju. Feng, kamu beritahu Boy dan Gopal. Saya dah cuba hubungi diorang, tapi tak berjaya, Kapten. Makanan! Nak berkesan. Aduh, macam mana ni? Aku tahu, tembakan kari kepala bateri. Kari kepala bateri. Juga kari kepala bateri ni. Aduh, mana satu jalannya ni? Kari kepala bateri. Cepatnya kau makan! Jangan tembak aku dulu! Sudahlah. Ikut kiri, Gopal. Kenapa kau datang tolong ni? Aduh. Kenapa kau hubungi aku? Raksasa, dia sedang kumpul tenaga untuk teleport ke planet Masina. Aduh, bahaya ni. Kebanyakan penduduk planet itu adalah robot. Jika dia berhasil ke sana, dia akan membakar lebih banyak robot dan punya lebih banyak tenaga. Jadi, nanti dia boleh guna kuasa Ucobot untuk teleport ke serata galaksi. Ya, aku minta maaf, Boy. Aku mengaku semua ni berpunca dari aku. Sebab akulah. Sudah, Bro Dudu. Ini bukan masa untuk mengenang kesilapan silam. Nah, ambil borang. Borang apa pula ni? Borang keahlian. Saya dah sertai semula. Buat bakal and co. Wah! Pen! Mana pen? Tak perlu pen. Biarlah saingkan. Yes! Sekarang kau pergi tolong Gopal. Masuk jumpa Gopal! Dia kata tolong! Sedia untuk kapal ni! Belum bisa, Gopal. Paras tenaga masih belum cukup. Bukan robot. Kau tipu kami lagi. Hoi. Berani kau cuba cederakan anak buahku. Anda Hoi. Berani kau cuba cederakan anak buahku. Anda tukul gentar.
Tukar lagi. Oi, oi, kat belakang kau. Ada lagi. Tapi dia tak ada penjata. Selamatkan dia. Siapa kata tak ada? Giliran aku pula. Apa? Masih boleh berdiri. Hebatlah tukul kental. Mari padaku, tukulku. Apa ni? Lari! Aku akan letupkan reaktor ini! Kalau aku tak boleh serang kau, aku akan serang kau, kawan kau. Hai semua! Dibakar ledak propulsa! Dibakar ledak propulsa! Kajilah! Berani kau cuba cederakan mereka yang di bawah perlindungan aku? Wow, bosku! Masa untuk tamatkan kau, raksasa durjana. Ya! Sedikit lagi, Boboy. Tenaga reaktor sudah 90%. Kita kena lari dulu. Lari? Mana nak lari? Boleh pergi. Sekarang, lepaskan Pro! Kejam! Nah, dulu! Prof! Bantu Prof! Balai! Ibu! Mana cepat? Tolong aku, Boboy. Jangan khawatir, adik rumputku, cepat. Aku akan selamatkan kau. Cepat. Sebelum dia... Tenaga reaktor sudah 99%. Kuasa teleportasi!
Selamat tinggal, Boboiboy. Selamat tinggal, Boboiboy. Ojo Boy. Aku tak berjaya selamatkan Ojo Boy. Aku tak boleh gagal lagi. Please don't call my phone.